Halo kawan. Video ini saya akan review Fuel-Piece punya buff core remover. Dia ada 3 jenis. Korang tengok baik-baik, jangan kelip mata. Dia ini basic punya, dia tak ada side cast punya. Dia hanya ada satu penutup control valve lah. Ini jenis, dia ada side cast, tapi dia ada satu control valve. Ini paling mahal lah. Dia ada side cast dan dia ada 2 control valve. Sekarang saya buka bagi korang tengok dia dalam macam mana. Nah, ini yang paling mula, paling basicnya lah. Dia yang macam ni. Nak tahu dia original ke bukan original, semua ada serial number punya, ada code, korang boleh check lah. Boleh check di Fuel-Piece punya website. Ini, you tengok semua ada code punya number punya. Korang tengok baik-baik. Dia satu set, dia ada bagi satu kepala. Kenapa bagi satu kepala? Dia boleh tukar di sini. Dia boleh tukar lah. Kenapa dia boleh tukar? Sebab satu kepala dia untuk A2, satu kepala untuk A14. Korang tengok, ini dia size ini dia untuk A2, A134. Macam ni lah, 2 hun. Kalau dia ada free ini, dia ini untuk A32, A14. Dia 2.5 hun punya size lah. Jadi dia boleh tukar. You hanya guna switch panah boleh buka ini dan tukar ini. Jadi dia boleh sesuai semua size lah. Icon A32 dan A14. Ini A22 lah. Jadi ini basicnya. Ini yang ada side cast. Side cast yang kami boleh nampak tengah loh. Dia macam ni. Ini yang paling mahal ya. Jika saya sudah tukar kepala ini, dia boleh masuk A32 atau A14. Ini boleh masuk A22. Jadi saya boleh tukar kepala. Korang tengok, dia ada side cast, you boleh nampak lah. Nampak you dia dalam sini. Boleh nampak. Jadi sangat cantik lah, ada side cast. Dan you boleh sini boleh tutup lah. Boleh tutup, boleh buka. Ini sambung dengan vacuum cage. You boleh kontrol vacuum cage ini tutup. Jadi vacuum cage tak akan terus kena cage. Dia akan protect, akan melindung itu vacuum cage lah. Jadi sekarang saya akan akak-akak tunjuk dia macam mana guna. Korang tengok, jika saya ini mau masuk, dia tak boleh masuk sebab ini A2 punya. Jadi saya kena tukar ini. Macam mana tukar? Sekarang saya tunjukkan macam ni tukar. Buka dia. Ini masuk dalam. Ini laba jangan hilang. Ikat ketat. Dia sudah boleh masuk. Tetapi you tengok ini valve saya belum buka mah. Jadi saya keluarkan. Dia sudah boleh masuk dengan sempurna. Ini ada magnetnya. Korang tengok, sangat senang kecil. Jika sekarang saya nak tukar dia punya valve, saya boleh masukkan pusing dia punya valve, keluarkan untuk tukar lah. Jika sekarang saya nak vacuum, saya boleh sambung dengan ini micron cage lah. Sudah sambung. Jika sudah sambung micron cage, vacuum cage lah. Kami boleh ambil valve keluar. Nanti kami boleh starting, kami biar vacuum. Jadi jika korang ada minat, boleh bagi tahu je. Jika anda sudah tengok habis video ini, anda sudah faham, boleh like, komen dan share.